Ini adalah kapet yang aku beli khas untuk aku letak dekat aku punya dapur. So, sebab dia datang dengan saiz yang agak kecil, yang aku beli ni 45 cm dapat darab dengan 150 cm. So, kalau kau nak letak banyak, kau kena beli beberapa lah. Untuk aku beli 4 keping untuk aku letak kat dapur. So, bawah kapet ni, dia macam ada alas rubber untuk dia tak mudah bergerak. Dan kualiti dia baik tau. Kalau korang boleh tengok dia tebal, jahitan dia memang kemas. Memang kiranya aku rasa insyaAllah boleh tahan lama kalau korang pakai ni. Dan aku rasa dia boleh masuk juga dalam mesin basuh. So far aku baru beli dan aku tak sempat lagi nak basuh dah. Tapi insyaAllah aku rasa korang memang puas hatilah dengan kapet ni. Yang aku beli ni warna hitam. So korang boleh tengok bila aku lemparkan ni dekat ruang tamu aku ni. Nampak tak? Memang nampak lawa dan dia simple. Sesuai untuk korang yang suka benda-benda simple, korang boleh belilah kapet macam ni.